Selalu kamu makan kuih keria ubi keledek kan? Betul, ubi keledek. Hari ni akak nak buat kuih keria ubi kentang. Ubi kentang pun boleh buat Mesti kamu tak pernah buat kan? Tak pernah makan kan? Tak pernah. Okey, so kita guna ubi kentang lah. Okey, macam mana nak buat dia? Terbulah dulu ubi kentang tu. Macam mashed potato ni. Macam mashed potato kan, tapi tak. Ini apa, tepung? Tepung gandum. Tepung gandum. Kita masukkan tepung gandum tu sikit-sikit. Sampailah dia kau rasa macam dia punya tekstur tu dah boleh kau bentukkan. Dibentukkan. Dibentukkan bulat-bulat. So bolehlah kita buatlah bulat-bulat macam donat. Itu apa? Air apa tu? Guna minyak sikit sebab dia punya adunan ni agak lembut. So kita kena pakai minyak supaya tak melekat lah. Ini memang semua sendirilah. Tak payah pakai acuan tu lah. Betul. Dah siap. Bolehlah kita goreng. Gitu kejadian dia. Ya, begitu kejadiannya. Tapi lembut Muaz. Memang kena cuba buat. Sedap weh. Budak-budak mesti suka. Lepas tu kita buatlah air gulanya. Air gula dia pakai gula putih tu lah. Gula putih dengan air. Lepas tu guna api perlahan. Kita bagi berbuih macam ni. Masukkanlah kita punya keria tadi. Kemudian salutlah. Biar tersalut semua cantik. Tunggu dia keras. Jadilah ropai ni. Gitu dia. Begitu. Keras ropanya. dia gitu. Dia keras ropai itu. Tapi dalamnya lembut. Sedap ni. Nak makan, ingat rasa.